Johor mengukuhkan kedudukannya sebagai hub pertumbuhan serantau dengan 98.9 bilion ringgit pelaburan sedang berjalan dan akan berlangsung di bawah Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ apabila ia memperkenalkan beberapa cadangan baharu bagi menjamin masa depan ekonomi rantau ini. Dalam forum perniagaan dan pelaburan bersama JSSEZ yang pertama hari ini, Menteri Besar Johor, Dato' Onn Hafiz Ghazi, mengumumkan pelaburan diluluskan bernilai 48.5 bilion ringgit pada 2024, selain tambahan 27.4 bilion ringgit yang dicatatkan pada suku pertama 2025. Katanya, sejumlah 23 bilion ringgit lagi ialah projek sedang berada dalam perancangan. Angka-angka ini mencerminkan kepercayaan mendalam yang diberikan oleh para pelabur terhadap Johor. Kami serius, responsif dan bersedia, katanya kepada 1,000 hadirin, termasuk Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada hari ini. Onn dan Hafiz turut mengumumkan dua cadangan utama baharu iaitu Sandbox Kawal Selia Johor, Johor Regulatory Sandbox dan Taman Perindustrian ASEAN bagi memperhebat inovasi dan kerjasama serantau. Sementara itu, Taman Perindustrian ASEAN akan menyasarkan pelaburan strategik daripada negara anggota Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP dengan fokus kepada pembuatan termaju, ekonomi digital dan teknologi hijau. Cadangan-cadangan itu bukanlah sekadar angan-angan. Ia adalah langkah strategik yang berpijak di bumi nyata untuk menjadikan JSSEZ destinasi pelaburan paling kompetitif dan menarik di rantau ini, katanya. Beliau berkata, projek-projek itu sebagai berimpak tinggi dan merupakan sebahagian daripada 42 pembangunan yang kini sedang diproses secara dipercepatkan. Beliau turut memuji komitmen berterusan Singapura terhadap JSSEZ sambil memetik kenyataan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong yang menyeru agar Johor dan Singapura tidak dianggap sebagai hub berasingan, tetapi sebagai satu ekosistem yang saling melengkapi.